Okay guys, Assalamualaikum. Nari kita sembang sikit pasal isu on the road. Okay, berkaitan dengan on the road, ada serta-serta kedai dia punya SOP on the road tak sama tau. So tolong spot check dengan korang punya apa nama, SA on the road korang tu kategori yang macam mana. Sebab ada macam kaya punya used car, kita punya on the road kita dah termasuk semua all in. Insurans, road tax, tukar nama, warranty include pun kita dah siapkan dah, termasuk sekali semua tau. So ada kedai pula dia kata on the road tapi insurans asing, warranty asing. So bila korang submit loan dah lulus, dia kata dapat full loan tapi kau kena bayar insurans pula. Lepas tu kalau kau nak warranty, kau kena tambah lagi warranty. Tapi yang itu bergantung case to case lah. Sebab kena tanya dengan SA kiraan yang betul berkaitan dengan on the road. Sebab maksud on the road adalah dah boleh atas jalan dah. Kereta tu kalau boleh dah memang kiraan dia terus pakai atas jalan. So tak ada apa-apa penambahan. Kecuali itu ada penambahan daripada bank ataupun finance yang korang ambil. Contoh macam PA insurance ke, auto life ke, ataupun advance payment ke, yang itu dia kategori lain lah. Sebab yang itu bila loan dah lulus, ada LOU. Dalam LOU tu baru ada cakap berapa penambahan yang itu. Okay, biasanya benda-benda tu kena bayar direct ke finance, bukan ke used car. Lepas tu harga on the road untuk cash dengan loan memang ada perbezaan tau. Sebab apa? Cash on the road dia just tambah road tax, insurans, tukar nama, Puspakom. Ada serta-serta kedai macam kedai kita orang, tukar nama, Puspakom, kita orang memang dah bagi FOC. So kita orang tak charge apa-apa. Okay, road tax, insurans memang kita asingkan. Sebab apa? Kita tak tahu owner tu nak beli macam mana. Okay, dia nak pakai insurans first party ke, third party ke, ada nak tarik NCD ke. Untuk road tax pula ada yang nak pakai 6 bulan, ada nak pakai setahun, ada juga nak beli untuk company. Kiraan untuk company punya road tax tak sama macam individu punya. So mana kedai-kedai yang korang deal tu, tolong buat kiraan semula. Make sure on the road korang tu dah termasuk semua. Okay, jangan ada penambahan last minute. Bila loan dah lulus tu kena tambah, ini kena tambah, itu kena ni markup lagi. So bahaya kat situ. Takut korang pening kepala. Lagi-lagi yang mana loan yang ada masuk booking tu lagi bahaya. Sebab apa? Bila loan dah lulus, kau dah bayar booking, tapi bila kiraan kau lari, bila ada penambahan lain, dah kau nak cekal duit last minute, pening kepala kan. So kalau kau nak dapatkan info berkenaan dengan kereta on the road, nak saya buat kiraan A to Z, boleh roger saya, pergi kat profile saya, ada link kat situ, wasabi dengan saya. Okay, kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.